Form 3 Chapter 3 Matematik Pengguna. Kita ada bahagian simpanan, pelaburan dan juga hutang. Kita nak sembang pasal soalan simpanan. Dan kena tahu, dalam simpanan ada dua formula iaitu gunakan faedah mudah ataupun faedah di compound. Macam mana nak tahu bila nak guna faedah mudah, bila nak guna faedah di compound? Kalau dalam soalan ada sebut perkataan compound, maka kita akan gunakan faedah di compound. Tengok tu, info yang kita ada, simpanan awalnya adalah di RM3,000 dengan kadar faedah 5% dan perkompaunan dalam 2 kali setahun. Maksudnya, kita nak guna formula mana? Kita akan gunakan faedah di compound. Yap, kena faham P ini apa? P adalah simpanan awal. So, maksudnya 3,000 akan jadi kita punya P. Seterusnya, R pula adalah kadar faedah. Kadar faedah dibagi 5%. Jadi, kalau nak senangkan pengiraan, 5% ni adalah 5/100. Saya tukarkan terus jadi 0.05 ya. Cek balik kalau awak rasa dia akan jadi 0.5, which is salah, dia kena 0.05. Seterusnya, N adalah bilangan di compound dalam tempoh setahun. Nampak dia kata 2 kali setahun, maksudnya N-nya akan jadi 2 lah dekat situ. Dan yang terakhir, T adalah berapa tempoh yang dia ada simpanan ni lah dalam soalan ni. Dia kata untuk simpanan pada akhir tahun yang kelima. Jadi T kita akan jadi 5 dekat situ. Maka masukkanlah dekat dalam formula MV equals to P tadi adalah 3,000. 3,000 dalam bracket 1 tambahkan dengan R kita tadi 0.05. 0.05 perkan dengan N-nya adalah 2 bahagi kuasakan dengan 2 darabkan dengan 5. Yang ini tinggal masuk je dalam kalkulator. Berapa tadi? Zoom sikit. Zoom sikit. Masuk. 3,000. 3,000. Dalam bracket 1 tambah 0.05 bahagi 2. 1 tambah 0.05 perkan dengan 2. Ke kanan sikit. Tutup bracket. Lepas tu nak dikuasakan dengan berapa? Dikuasakan dengan 2 darabkan dengan 5. Tekan. 2 darabkan dengan 5. Tekan sama dengan, nanti dapatlah 3840.25. 3840.25. Ni jawapannya. D dadu. Shuttle.